ataupun Pulau Aman, nama yang sangat tepat, bercirikan ketenangan. Dekat sini, kehidupan kampung nelayan kecil jauh dari hiruk pikuk dunia moden. Satu hal yang menarik, tiada kereta di pulau ni. Duduk cuma berjalan kaki, kaya basikal atau naik motor. Jadi pulau ni nampak sangat autentik dan berjiwa kampung. Ramai kalau datang sini akan singgah makan mi udang di restoran terapung. Hidangan laut segar dan pemandangan laut yang tenang. Pulau Aman juga ada pokok sukun tertua di Malaysia. Ia jadi satu simbol warisan alam yang unik. Selain itu, bagi yang suka aktiviti luar, boleh jelajah hutan kecil pulau ni, berkayak atau naik bot keliling pulau dan tengok ladang ikan di sekeliling. Tapi cabaran sebenar muncul bila penduduk cerita tentang perubahan alam. Ekosistem perikanan pulau ni semakin terjejah disebabkan pencemaran laut. Di sana Pulau Gedong pada abad ke-19 juga dikenali sebagai Pulau Aman sebelum abad ke-18, tapi selepas abad ke-19 berpecah. Di sana Pulau Gedong, di sini Pulau Aman. Dan kita dapat lihat Penang Bridge di sana, sungguh cantik dan menawan. Dan untuk pengetahuan anda semua, pantai ni boleh mandi ayak musim. Telaga Mas ni dahulunya diambil orang, tapi dimanipulasi kepada British percaya dalam ni dahulu ada emas tapi dah diambil orang. So mereka gali juga. Bila gali juga, mereka hanya nampak batu yang berbentuk emas, tapi emas tiruan lah senang cakap. Bila korek dalam, mereka hanya dah nampak batu. Emas yang real tu dah diambil orang. So jadilah macam ni. Okey, tu sejarah ringkas Telaga Mas. Began at Pulau Aman, a small island full of calm water, cute breeze and simple beauty. As a boat gently moved across the sea, I felt the whole world slow down for a moment. Leaving the island behind, the horizon opened wider. The sound of the engine, the smell of the ocean, the sunlight dancing on the wave, everything will like a perfect escape. And then slowly the icon Jambatan Kedua come into view, standing tall, sketching across the water like a bridge. Sketching across the water like a bridge between moments. From pitch to motion, from island like life back to the mainland. The trip was just travel, it was a reminder of how beautiful Malaysia truly is, and how every small journey can become a memory worth holding onto. Selain keindahan alam di Pulau Aman, Pulau Gedong juga menjadi tarikan utama di Pulau Aman.
tarikan utama di pulau tersebut ialah burung halang yang menjadi haiwan ikonik di pulau tersebut. Serta ada masjid yang lama telah dibina di pulau tersebut yang menjadikan ikonik pulau tersebut. Masjid ini telah dibina pada tahun 1817. Ini menjadikan masjid itu salah satu masjid yang telah lama dibina di Malaysia ini.